Assalamualaikum, hai semua. Budaya motorhome ataupun camper van semakin berkembang dekat Malaysia sekarang ni. Budaya motorhome ni kalau dekat Australia tu bukan setakat hobi tapi juga dah jadi sebahagian daripada gaya hidup. Budaya camping dan alam semula jadi memang berkait rapat dengan motorhome. Biasanya kita akan gunakanlah dekat kawasan beach camping ataupun taman rekreasi yang menjadi destinasi utama. Tapi kalau kat Malaysia ni, kita boleh juga guna waktu nak balik kampung, waktu beraya, rumah dah penuh, anak cucu ramai sangat. Boleh guna motorhome dan tak perlu dah sewa homestay. Budaya ni lah yang Sunshine RV cuba nak kembangkan lagi dekat negara kita. Sunshine RV merupakan sebuah syarikat Malaysia yang berasal daripada Australia. Pemiliknya, Keith Harrison, juga merupakan pemilik kepada Sun Camper Motorhomes ketika beliau masih lagi menetap kat sana. Dengan pengalaman dan lebih 40 tahun sejarah membina motorhome dengan kualiti premium, Sunshine RV membina motorhome baru di kilang pembuatannya di Pulau Pinang. Lengkap dengan 5 tahun waranti, after sales service dan harga yang lebih mampu milik berbanding kebanyakan motorhome yang dijual kat Malaysia ni, kebanyakannya unit-unit recon. Dan kalau kita ada chassis kita sendiri macam van, lori atau pickup, kita boleh je sediakan dekat sini ataupun sediakan idea kita untuk Sunshine RV customizekan kabin mengikut kehendak dan idea kita sendiri tu. Atau satu lagi pilihan, kita datang terus dan booking terus model-model sedia ada dekat sini. Model Rafflesia F Series. Chassis dia menggunakan Toyota Hilux single cab 2.4 liter turbo diesel 4-wheel drive dengan transmisi manual. Saiz keseluruhan panjang 5,850mm, lebar 2,100mm, tinggi 3,000mm. Dual reversing camera dekat bahagian belakang untuk memudahkan pergerakan sewaktu kita nak mengundur ataupun nak parking. Bahagian luar ni juga dilengkapi dengan manual awning, picnic table, tingkap jenis double glaze dan juga electric doorstep. So, jom kita tengok dalam bahagian kabin ni pula. Kabin untuk model ni, kita ada satu sinki, satu induction cooker dan dekat bahagian tepi ni ialah semua main switch untuk kawalan kabin ni. Tingkap dia untuk keseluruhan kabin ni menggunakan jenis yang sama iaitu double glaze macam yang saya beritahu tadi berserta dengan anti-fly trap. So kalau kata kita tengah camping kat luar pun tak adalah kena gangguan lalat ke nyamuk ke. Okay, kat bahagian depan ni juga ada kompartmen kat bahagian atas kepala ni. Terdapat bilik air lengkap shower dan tandas kat bahagian tepi. Microwave, fridge bersaiz 90 liter agak besar dan juga ruang kompartmen yang lebih besar dekat bahagian tepi ni. Sofa di sekeliling kabin ni nak guna untuk tidur pun boleh juga. Dan kat bahagian tepi pun ada kompartmen tambahan. Dilengkapi dengan meja yang jenis retractable. So kalau tak nak guna boleh simpan. Di bahagian tepi sebelah atas pun ada kompartmen tambahan lagi. Dan of course kita ada queen bed untuk keselesaan sewaktu tidur. Rafflesia X Series. Chassis untuk model ni ialah Maxus Twin Cab 2.8 liter turbo diesel dengan transmisi automatik. Keseluruhan keluasan untuk model ni ialah 5,674mm panjang, kelebaran 2,204mm dan ketinggian 3,000mm. Kelengkapan di bahagian luar untuk model ni termasuklah electric awning, dual reverse camera dekat bahagian belakang, tingkap jenis double glaze dan juga electric power step untuk masuk dalam kabin. So, jom kita tengok kabin dia. Ke bahagian kabin Rafflesia X Series. Di bahagian tepi kita ada satu set panel untuk Swiss dan kita ada juga satu set sinki dan dapur induction cooker. Di bahagian atasnya kita ada kompartmen untuk letakkan barang-barang kita. Bilik air lengkap dengan tandas dan bilik mandi. Dekat bahagian sebelah tandas kita ada kompartmen untuk kita nak simpan bantal-bantal tambahan dan juga kompartmen di bahagian atas tingkap. Sofa yang boleh juga digunakan kalau nak tidur ataupun nak simpan barang, ada kompartmen kat bawah sofa tu. Meja mudah alih dan katil queen bed. Rafflesia E Series model 1 menggunakan chassis Toyota Hilux single cab 2.4 liter turbo diesel dengan transmisi manual. Saiz keseluruhan model ni ialah panjang 5,612mm, lebar 2,039mm dan tinggi 2,811mm. Bahagian luar model ni dilengkapi dengan picnic table, awning jenis manual, tingkap jenis double glaze. Di bahagian belakang terdapatnya dual reversing camera dan untuk masuk ke dalam kabin kita ada electric side step.
So, jom kita tengok kat bahagian dalam. Ke bahagian kabin, tepi ni kita ada panel Swiss. Dan masuk ke bahagian kabin, kita ada dual induction cooker. Di bawahnya terdapat fridge bersaiz 110 liter dan di bahagian atas pula kompartmen tambahan. Model ini juga dilengkapi dengan TV, sinki dan juga microwave berserta dengan kompartmen-kompartmen tambahan yang lain dekat bahagian tepi dan di sebelah atas. Sofa di bahagian kiri dan kanan kabin berserta dengan tingkap sekeliling kabin jenis yang double glaze. Meja jenis retractable dan lebih kompartmen di bahagian atas kepala. Bilik air lengkap dengan tandas dan shower berserta dengan cermin di bahagian luar dan katil queen bed. Rafflesia E-Series model kedua. Chassis untuk model ni ialah Toyota Hilux 2.4 liter turbo diesel 4-wheel drive dengan transmisi manual. Saiz keseluruhan model ni ialah 5612 mm panjang, kelebaran 2039 mm dan tinggi 2811 mm. Di bahagian luar model ni dilengkapi dengan awning jenis elektrik, picnic table, tingkap jenis double glaze. Di bahagian belakang terdapat dual reverse camera untuk memudahkan pergerakan sewaktu kita nak reverse dan juga parking, dan juga electric door step untuk kita masuk ke dalam kabin. Ke bahagian kabin model ni, di bahagian tepi pintu kita ada multi-purpose table, switch kawalan utama untuk kabin ni, dan kita ada sinki berserta dengan dual stove burner. Dekat bahagian bawah ni pula terdapat fridge manakala lebih kompartmen di bahagian atas. Cermin yang besar berserta dengan tandas yang dilengkapi dengan bilik air dan juga bilik mandi. Sebelahnya kompartmen untuk kita letakkan barang dan juga meja multipurpose berserta dengan microwave di bahagian bawah dia. Sofa di sekeliling kabin berserta dengan extra kompartmen storage kat bahagian bawah sofa. Meja jenis retractable boleh dilipat dan disimpan ketika tidak digunakan dan juga lebih kompartmen di bahagian atas. Dan katil jenis queen bed. Rafflesia N Series. Model ni menggunakan chassis daripada Nissan single cab 1.8 liter petrol 2-wheel drive automatic transmission. Besar keseluruhan model ni ialah 4650 mm panjang, 2005 mm lebar dan 2665 mm tinggi. Di bahagian luar ni dilengkapi dengan picnic table, tingkap jenis double glaze dan manual awning berserta dengan dual reverse camera dekat bahagian belakang untuk memudahkan pergerakan kita waktu nak reverse dan waktu nak parking, dan juga electric door step untuk masuk ke dalam kabin. Let's go. Bahagian kabin model ni, di sebelah pintu dia ada panel Swiss dan di bahagian tepi sini kita ada dual induction cooker dan di bahagian bawahnya terdapat fridge bersaiz 100 liter berserta dengan extra kompartmen dan di bahagian atas terdapat lebih lagi kompartmen. Cermin yang besar dan bilik air lengkap dengan tandas dan shower. Di sebelahnya kita ada kompartmen lagi untuk kita nak simpan barang-barang lain. Di sebelahnya pula kita ada sinki, microwave dan juga kompartmen tambahan lagi di bahagian bawah. Sofa di bahagian kiri dan kanan kabin berserta dengan meja jenis retractable dan kompartmen ekstra di bahagian atas. Untuk keselesaan waktu tidur, katil queen bed. Apa yang saya ceritakan tadi ialah serba sedikit basic features yang terdapat pada model-model yang available dekat sini. So kalau kita nak customize sendiri ataupun nak select option-option lain yang ada, contohnya macam fridge dengan saiz yang lebih besar, solar panel dekat atas bumbung atau design layout kita sendiri, boleh je kita nak request daripada Sunshine RV. Selain mengembangkan budaya motorhome dan campervan kat Malaysia, Sunshine RV juga menyediakan banyak peluang-peluang yang terbuka untuk rakyat Malaysia. Antara peluang-peluang tersebut ialah peluang untuk customizekan kabin kita sendiri mengikut kehendak kita, mengikut cita rasa kita sendiri. Macam yang saya cerita kat awal video tadi, kita boleh datang dan bawakan chassis kita sendiri. Tak kira lah kalau nak pakai lori, van ataupun pickup, dan kita boleh kemukakan idea kita kepada Sunshine RV untuk customize, untuk binakan motorhome kita sendiri dengan harga yang memang berpatutan, percayalah. Seterusnya, peluang untuk menjana pendapatan. Sunshine RV membuka ruang untuk seluruh rakyat Malaysia, tak kira perseorangan ataupun dealership, untuk bertindak sebagai dealer ataupun ejen kepada Sunshine RV. Confirm lah ada komisen, jangan risau. Peluang yang ketiga, peluang untuk mengembangkan perniagaan. Selain customization plan untuk kegunaan sendiri atau
kegunaan macam polis ataupun ambulans, kita juga boleh gunakan motorhome ni untuk mengembangkan perniagaan kita. Sebagai contohnya, food truck, klinik bergerak, kelas tuition bergerak, studio rakaman, studio makeup dan macam-macam lagi. Yang paling best, ada antara peluang-peluang ni yang membuka peluang lain yang lagi besar. Peluang pelepasan cukai LHDN. Menarik kan? So, kalau nak tahu lebih lanjut, saya ada sediakan link untuk kontak dan website Sunshine RV dekat bawah ni. Dengan satu klik je, Sunshine RV mampu membantu kita untuk membina kediaman dan mencipta pendapatan dengan motorhome. Macam tagline dia orang, giving a home in your business. Harap video ni sedikit sebanyak membantu anda bukan saja untuk mengenali Sunshine RV dan produk-produk mereka, bahkan juga membuka minda kita untuk mengembangkan perniagaan kita. Assalamualaikum. Bye.